sayang. Masak apa tu? Hari ni saya nak kongsikan satu menu yang mudah dan ringkas je, iaitu paprik ayam. Dengan satu hidangan je dah cukup ada sayur dan protein. So mula kita panaskan minyak, kita masukkan serai sudah dititik, masukkan bawang besar, bawang putih, halia, cili kering sudah dipisah. Tumiskan sampai pecah minyak, masukkan ayam sudah dipotong kecil. Masakkan sampai ayam terkejut, masukkan paste tom yum, daun 5 purut, bawang holland dan cili padi. Kita tumiskan sampai naik bau. Rasakan dengan sos tiram, sos cili, sos ikan, air kuas atas cita rasa. Masakkan sampai kuah jadi pekat. Masukkan baby corn, carrot, kacang buncis, tomato. Batang seledri ni optional. Masakkan sampai kesemua sayur tu lembut. Rasakan dengan garam, kicap manis sikit untuk naikkan warna. Untuk ada rasa masam, boleh perahkan sedikit limau nipis. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Resepi ni yang mana balik kerja dah lewat tu pun sempat je dah masak. Campak-campak je dah siap. Paprik ayam ni makan dengan nasi putih yang panas memang layan. Jom makan.